Duduk ni banyak. Duduk. Apa saja duduk iftirash. Ni duduk iftirash. Duduk iftirash. Ni duduk. Dan Nabi SAW yang kundu ala al-yusra wa yansabul yumna wa yunsabul yumna. Nabi menegakkan. Jadi betul-betul tegak lah. Ni yang pahala paling sempurna. Ni namanya duduk iftirash. Duduk yang paling afdal lah. Ni pun duduk. Tapi kalau sengit gini, duduk iftirash juga, tapi pahala dia kurang sikit lah, khilaful aula. Tapi duduk lah. Ada orang duduk gitu. Duduk lah. Tu pun duduk. Ada orang duduk gini, dia sengit sikit. Sengit sini sikit. Duduk juga. Ni duduk juga. Ada orang duduk gini. Duduk juga. Ada orang terbalik kan. Duduk juga. Ada orang gini. Duduk juga. Ada orang gini. Duduk juga. Ada orang gini. Tak tahu tak. Duduk juga. Asal duduk. Boleh duduk tak? Dia tak boleh lipat terus dia semayang duduk atas kursi. Dan disebutkan oleh ulama tadi duduk berlunjur. Kaki depan berlunjur. Duduk juga. Duduk juga. Bersila pun duduk. Nabi pernah semayang bersila. Kan sakit tak boleh lipat kan? Allahu Akbar. Duduk semayang gitu. Duduk. Nabi semayang gini. Dia tak boleh lipat tapi bersila boleh. Bersila boleh duduk lah tu. Jangan semayang atas kursi pula. Sebab semayang atas kursi nanti tinggalkan rukun sujud. Tak sah pula nanti semayang. Jadi kalau sakit lagi patah kaki, punjur dulu. Sengit satu, sengit. Ni semua duduk. Bahkan Nabi Muhammad SAW ada duduk iqa'a. Ni sunnah juga dalam mazhab Syafi'i. Selain iftirash, duduk antara sujud, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sunnahnya yang kedua adalah duduk iqa'a. Duduk di belakang kedua tumit. Ni iqa'a. Nabi buat gini. Dua-dua tumit ditinggikan. Kemudian duduk di atas belakang ni, pacak. Ni duduk iqa'a. Ni yang paling jimat space. Kalau semayang Jumaat ramai sangat orang apa-apa nak duduk pun tak boleh. Duduk gitu lah. Duduk antara sujud ke tahiyat akhir. Dah tak ada space lah. Duduk paling jimat ruang. Termasuk dah duduk adalah abdu, hamba. Duduk ketika makan tu orang dakwah buat tu. Naik peha sini. Ni pun duduk kan? Semayang duduk gini boleh? Dah nama duduk. Boleh ke? Duduk. Ada juga duduk apa? Duduk ihtibak, muhtabiyan. Nabi Muhammad SAW begini, duduk silang kaki. Gini. Duduk kan? Pendek kata apa saja dia duduk lah. Melainkan duduk yang macam Piramli tu. Kan? Dia nak interview kerja kan? Ada silakan duduk. Dia duduk. Cari kursi tak ada duduk. Itu bukan duduk. Bukan apa? Dia mampu duduk bawah lantai. Tapi dia sengaja duduk atas awal kan? Dia cakap, tuan director nampak tak? Kalau tak nampak pendek umur. Tuan director kata nampak. Jadi itu lain lah. Setakat mana yang mampu. Jadi apa bentuk sekalipun duduk, itulah namanya duduk. Kalau mampu duduk, kena duduk juga. Duduk juga. Kenapa? Kalau dia mampu untuk sujud dan dia mampu untuk bangun daripada sujud. Kalau tak, dia dikira meninggalkan perkara yang sepatutnya dia buat. Akhir sekali, kes yang ketiga,